Maksudnya kalau kita nak fizikal emas, kita hanya dapat emas tapi duit memang tak tolak ke? Bagus sangat soalannya. Jadi kalau tuan-puan masih lagi tak tahu tentang macam mana nak simpan emas, bagaimana platform Publigo tu berlaku, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Dekat Publigo tuan-puan akan nampak ada akaun GAP Gold Accumulation Program. Dia sama je macam akaun bank. Akaun bank kita simpan duit, dekat akaun GAP ni kita simpan gram emas kita. Bila kita top up duit dalam akaun ni, maka duit kita tu akan terus tukar kepada gram emas yang kita kumpul. Sebagai contoh, hari ni 1 gram bernilai sekitar RM511. Maka kalau tuan-puan nak kumpul 1 gram, tuan-puan ni sekitar RM511. Kalau tuan-puan ada bajet RM300, tak ada masalah. Dia akan terus menabung ikutlah gram emas yang tuan-puan kumpul pada hari ini. Dekat Publigo tuan-puan, kita boleh kumpul dengan minimum RM100 sahaja. Yang paling best sekali, tiada komitmen. Kalau ada duit boleh menabung, tak ada duit tak perlu menabung. Ikutlah kemampuan tuan-puan masing-masing. Sebab itulah tuan-puan, dekat Publigo ni, penyimpan-penyimpan di Publigo, mereka ada matlamat juga impian nak capai emas yang mereka nak. Sebagai contoh, ada orang nak berkahwin lagi 2 tahun. Mereka boleh simpan 10 dinar. Ini item 10 dinar keluaran Publigo sangat cantik. Bentuknya bulat, beratnya sekitar 42.5 gram. Jadi harganya hari sekitar RM20,000. Kalau tuan-puan tak ada bajet banyak, jangan risau, menabung dekat akaun GAP ni. Sampailah genap 42.5 gram, boleh keluarkan saja emas fizikal tu. Sekiranya tuan-puan perlukan duit, jangan risau, pergi je jual emas tersebut dan tuan-puan akan dapat duit tunai. Macam tu je. Jadi kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak simpan emas dengan ilmu bermatlamat, nak kaya dan simpan emas, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.